sahur di Ramadan, pada Ramadan 2025. Baca niat? Baca niat? Dah hafal lah baca niat sekarang? Dah sebulan dah awak puasa. Hari ni genap sebulan Noah berpuasa. So, baca niat sekarang. Nawaitu somaradin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Satu aku puasa esok hari pada bulan Ramadan, satu atasku tunai kerana Allah Ta'ala. Amin. Dah hafal dah. Seperti biasa, bila nak dekat raya ni, semua pun busy lah membuat kuih raya. So hari ni last day kita berpuasa. Tahun ini kita orang decide untuk balik untuk pergi ke Berlin sebab weekend kan, jatuh hari raya. So kita ingatkan bolehlah macam pergi bercuti sekali. So last day berpuasa, jom saya nak tunjukkan kalender Ramadan for this year. Yang ini. Awi baca soalan lah. Bila susah-susah sikit, saya ini last day. Kalau tak dapat, apa jadi besok baru boleh korang makan. Semua orang nak buat lah. Ya tak apalah. Tapi dah buat tak mesti diorang ingat. Saya diorang pernah buat salah. So kita just repeat supaya nak confirm, nak tengok diorang ingat lagi ke tak. Auch der Prophet der Wunder genannt. Isa. Okay, apa bagi Bapak translate dulu. Siapa nama nabi yang daripada Wonder? Ya. Macam lagi what it is? Isa Muhammad atau Ibrahim? Isa. Oh, Isa. Alright, okay. So kita orang on the way now ke Berlin. Dan hari ni gerhana matahari. Kalau kita nampak ada ramai juga lah. Ada a few orang, taklah ramai. Ada a few orang macam ni, apa nama tu? Teleskop. Siap record. Kita tak nampak pun dekat situ. And cuaca pun sangat menarik. So nice. The weather is so nice. Tengok dah hijau dah. Semua pun dah start hijau. Spring dah bermula. So kita akan ambil Dane. Dia kan tengah ada dekat Germany ni. And tak ada family, kawan pun belum ada ramai lagi. So kita orang lah kawan dia orang. Michael jadi best friend dia dah sekarang. So kita orang pergi ambil dia, bawa dia sekali pergi ke Berlin. Pergi ke Berlin tu actually tak semua boleh dapat pergi ke Berlin sebab dia macam limited seat. Kita kena macam first come first serve lah. Siapa yang dapat register awal, yang terawal, berapa ramai terawal tu saya tak tahulah berapa, tapi dia akan dapat. Alhamdulillah kami dapat, and Din pun berjaya dapat. So let's go. Kita ke Berlin now. Raya. Aduh, jam. Dekat sini pun jam raya juga ke. So anyway, Laila tak ada. Dia ni kan dah besar ni kan, dah bermula lah time yang soon dia akan berjauhan dengan family. Sebab dah besar kan. Dia tak ada because dia ada kursus something. Kena pula pada time hari raya, pada this weekend. Tapi nasib baiklah kursus dia tu dekat Berlin. So macam okay juga. Cuma dia tak ada lah masa first day raya, yang pagi raya tu dia tak ada. So kita akan berjumpa kemudian. Sebab dia hari Ahad tu baru apa? Verabschiedung. Pengakhiran. Bukan pengakhiran, saya tahu itu ayat tak best kan. So lepas tu baru dia balik. So bilanya dia akan breakfast kat sana dan kemudian dia pergi. So kemudian maybe kita akan berjumpa dekat embassy, ataupun maybe tak sempat kita akan berjumpa somewhere in Berlin. Tapi dia balik dengan kita orang lah hari Ahad tu. Cuma itulah pagi raya tak ada. Nak buat macam mana. Dah lah first day puasa pun dia tak ada, first day raya pun dia tak ada juga masa pagi tu kan. Nampak macam mana kan. So ya Allah, korang tengok ni jam teruknya. Berapa lama kita akan sampai ke Berlin ni? 3 jam agaknya. Okay, let's go. Tu dia dah sampai dah naik train. So korang semua okay? Banyak solar panel. Solar panel merata sekarang lebih banyak. Dulu kalau pergi mana ada perasan kan, ni baru juga ni. Semakin banyak solar panel sekarang kat Germany. Yes, kita punya raya.
Hati Raya OOTD. Tengok polis, kereta polis klasik. Tatu Tata. Tu je rumah punya siren ni, Tatu Tata. Dia bukan pergi neno-neno. Tatu Tata. So depan tu Embassy Malaysia. Tapi kita dah pergi sana sekarang. Kita pergi hotel dulu. Dah tahu Embassy Malaysia, tempat tu ada bell. Tapi dia bunga raya. Ada bunga raya Malaysia tu dia. Mana. Tu dia Malaysia. See you tomorrow. Okay, let's go to the hotel. Okay, kita dah sampai ke hotel. So kami menetap malam ni, satu malam di Sheraton Hotel. So let's go. Oh. So ambil barang-barang korang. Mana? Tahu ke kat mana? So, mana for? So, macam mana bilik korang? Ha. Biarlah Noah lah satu katil. Korang perempuan. Ish. Okay, nice juga. Luas juga. Dia punya bilik okay juga very nice. So, okay, let's go to our room now. Oh, that's the toilet. Okay, it's okay. Kita pergi bilik kita lah. So, oh, kita kecil sikit lah. Of course ada orang ramai lagi. Kita romantik berdua. Nampak ke embassy? Sementara menunggu waktu berbuka puasa, sempatlah Husna iron baju-baju raya, so tak adalah rushing esoknya nanti. Okay, sekarang kita nak get ready untuk iftar. Kat mana kita buka puasa hari ini dekat Berlin. So of course lah kita nak sambut, kita nak support Malaysian restoran dekat Mamakan. So untuk Din pun first time dia tak pernah pergi makan dekat restoran tu. Of course untuk Berlin pun first time rasanya dia pergi ke Berlin. So jom kita orang dah buat reservation. So let's see apa yang Mamakan offer pada bulan puasa ini. So kita dah sampai dah. Ya Allah, Berlin memang saat tengah rush hour sekarang, and semua orang pun nak buka puasa agaknya. So kita dah cuba parking akhirnya. So kita dah lambat sikit dah ni. Hopefully Mamakan tak apa, dia still reserve tempat kita orang lagi. Okay, let's go. Tu kita nak makan apa? Saya nampak dia ada roti jala, dia ada laksa, dia ada nasi ayam. Hey, makan apa? Ke nasi lemak. Yes, nasi ayam sedap. Mama pernah makan hari tu dengan Aunty Cindy, nasi ayam. Dari mana maulah ke mana? Sayang Cik Mamat menjual padi. Dari mana maulah ke mana? Sayang Cik Mamat menjual padi. Cik Tendari, macam mana boleh lawan Mamat Longkang ke tak? Nice Tapi Mamat Longkang tetap di hati ya. Din kena try. Kalau balik Ampang, Din kena try Mamat Longkang kita orang. So Din punya apa? Kopi peng. Kopi peng. Apa? Sana Sofia, TS 5? Okay.
pakai baju. Tengok nampak gayanya Malaysia telah conquer. Tiba-tiba ada orang Malaysia lain dekat sini. Telah conquer mamakan. So, first curry puff dia dulu. So, saya order nasi lemak. Michael order rendang. Tengok rendang ni macam mana. Tapi ni rendang vegetarian. Pasal yang ayam punya dah habis. Habis stok. Dengan apa yang panggil? Nangka. Dengan nangka. Dengan nangka. Rendang nangka. Rendang vegetarian. Tu dia nak ambil nasi lemak juga. And dia punya ayam ni tengok sekejap je dah habis. Memang sedap. So, tu apa yang diorang dah order. Tu dia. Nasi ayam dia memang power. Memang best. And then we are all set. Okay. Dankeschön. Okay, guten Appetit. So, surprisingly memang rendang dia not bad, okay? Sedap. Walaupun nangka, dia first time makan rendang nangka. Kan? Wah, okay lah. Apa dia? Oh, ya, dia ada buat juga. Tapi bukan rendang tu, dia buat guna lain. Dia buat bowl. Something kan. And sambal dia saya suka juga sebab dia pekat and sedap. So, Beli tu makan lah. best. Dia macam lain sikit. Nasi ayam dia? Kan? Mama suka nasi ayam dia. Noah ni ditambah lagi ayam goreng. Sedap kan Noah? Tengah main. Macam rasa warung kat Malaysia bising. Bising gila. And it's on the street. You know what? It's No. What is this? Sago puding. Pandan apa-apa. Itulah. Sago puding gula Melaka. Pernah? Dan jadi kita boleh try pandan pavlova ni. Very angry mountain. Try. Dia cakap dari kau. Please. Yes, very nice. Very nice. Wanna try lah. No. It's like we. Morning. Macam mana korang tidur? Kita orang slash. Tak tahu. Morning. Dia anak Dara sedang bersiap-siap. So, kita sudah ready. Oh my god. Dia fighting dengan Min Sampin. Oh tak, dia dah daripada tu kayu nak lipat kan. So, pukul 8 kita kena pergi ke sana, ke embassy. 8.30 akan solat, start solat raya. So, budak-budak pun semua dah get ready. Let's go. So, semua dah get ready. Kena pakai jaket sikit sebab pagi sejuk juga. Cuaca agak mendung hari ini. So, tengoklah macam mana. Semua dah get ready. Let's go. Kita pergi. Oh, lumayan sejuk. Kita pergi ke embassy now, jalan kaki. From Sheraton to embassy tak jauh sebenarnya. I pakai je, takut. You orang Jerman tak tahu lah. Dia tak jauh sangat kan, 8 minit je. I still pakai.
So nampak tu, typical only in Berlin saja. Okay, cepat. Dah nak merah. Ja, ein limitiertes. Dah nampak dah beberapa rakyat Malaysia berdiri di sebelah bear dan bendera Malaysia, tiang bendera Malaysia. Tak boleh masuk, dah boleh dah, okey. Ingatkan too early sampai raya. So, tidak. So, let's go in. Masuk korang. Selamat raya. Selamat raya. Excited dah Noah. Jetzt fühlt es sich noch mehr an, als würde ich fassen. Tu dia laksa Johor. Syazlin rajinnya. Mana-mana. Tapi I tak bawa sejadah, I bawa. I tak bawa pun. Kalau tahu, bawa tadi. La ilaha illallah wa la na'budu illa Mana Michael? belakang sana. Walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah Wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd sama-sama memeriahkan dia dan tanpa melengahkan masa. Terima kasih. Pergi ambil sate beratus sana. Nanti sate habis. Pergi ambil sate. Yes, kari ayam. Mana satenya? Tunjuk sikit sate. Oh, tengok tu sate. Ada sate. Pergi ambil tengok. Ya Alia. Tengok ni, tengok the velvet dia. Thank you Noah. Ja, das ist Ya ke? Yang mana yang ni? Okay, let's try. Oh my god, sedapnya.
lembut gila. Siapa buat ni? Nak order lah. Mengambil gambar. Ni tak apa kau ambil video? Ada secret ke? Gosip ke? Ni masuk channel ni. Ya, tak apa ke? Saya selalu tengok. Oh, tak nak bagi ucapan? Alamak. 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 Dah, siap main-main dah pula sekarang. Korang main apa ni? Biliard. Oh, biliard. Yang korang main tu kelakar kan? Yang Yang gitu ya. Kita pula interview si Cik Din, Cik Naziruddin, nama Din. Okey, macam mana? Nak wish apa-apa ke? Saya nak wish to all my family, my friends, my colleagues and everyone in Malaysia and also in Germany. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya, Aidilfitri, maaf zahir dan batin. I would say that I'm fine here and I'm enjoy the moment here. Selamat Hari Raya daripada kami. Jangan lari. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Saya ucapkan kepada parents saya dekat Sabah dan rakan-rakan saya dekat Sabah juga. Oh, kat Sabah? Ya. Jauh. Sabah kat mana? KK Penampang. Oh, Kiki. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. And thank you for the Lucas for inviting me and make me included in the family, and it's a very nice experience. So I enjoy everything. Okey, terima kasih. Terima kasih. Ini dia adik-beradik. Siapa nama yang pelakon tu? Aku dah lupa dah. Ya ke? Oh, nasi tulis tak ya? Tadi kena mengena apa? Oh ya. Syafiq Naswi. Ya, dia bukan. Saya bukan Kami warga Malaysia di Berlin ingin mengucapkan Tengok laki aku. Rajin tengok Kita kerja dengan embassy. Oh, kerja embassy. Oh, ya ke? Habislah kena kecam kang nanti. Masihkah ingat lagi siapakah jejaka ini? Jeng. Ni kita jumpa orang Melayu dekat Croatia. Melayu di mana-mana saja. Pula. Akhirnya, Laila dapat juga beraya bersama kami. Tibalah masa untuk kita bersalam-salaman dan kasih duit raya. Kita dah complete, so barulah kita buat sesi bersalaman dan bermaaf. Ada sampul raya kali ni sebab budak-budak dia demand, dia kata dia orang tak nak cash. Jika dia orang bagi kat kita kena. Dia orang kata lepas tu dah melesap ke mana sebab dia orang kata bukanlah dia tak trust, tapi dia orang kata dia orang tak nak pegang cash, dia orang lebih rela masuk dalam account. So we have new punya idea and duit raya dia orang akan dapat tahu bila dia orang tengok dalam video. Nampak?
Okay. Dah dapat ke tak? Nanti dapat daripada Tante Ifan share lagi. Nog meer? Awak balik handphone awak ada? Ja. Saya. Now, kita adik-adik saya pun ada juga. So, aunty korang, Tante Ifa ada kirim juga duit raya untuk korang. So, let's see. Papa akan bagi serentak atau bagi seorang satu dulu? Bagi seorang satu. Cakap apa? Thank you ya siapa? Tante Eva dan Tante Shia. So, Noah? Yeay, terima kasih. Bagus. Semua cakap bahasa Melayu. Orang cakap dangka. Itulah dia. So, itu adalah duit raya daripada Tante Shia, Tante Eva. So, that is our first raya and now we are going back to Hamburg. Di Jerman, kami sambut raya sehari awal dari Malaysia. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Janganlah, Laila. Tak mungkin Laila jadi macam tu. Itulah, buatlah lain. Laila. So mana duit raya kita? Orang datang. Dah semua orang dengan filter lah pula. Lambat ni. Aku berkorek hidung. Kata abang nak datang tak datang? Dah baru balik. Oh dah balik dah. Oh datang kejap je lah. Kejap je lah. Dia orang karaoke je. Nah, Noah habis puasa penuh tak? This year dia puasa penuh. Noah puasa penuh. For the first time. Sama dengan food. Akhirnya. Asal Noah sedih? Dan pada hari raya kedua, parents Michael datang menyambut raya bersama kami. Nice. Masa naman. Selamat Hari Raya. Hari? Hari Raya. Kau pun dapat duit raya. Ya. Alamak, raya lagi. Ya, kita masih beraya. Kita di perantauan raya bila time cuti. Maknanya weekend. So, bila weekend akan adalah satu jemputan open house ataupun turn siapa yang buat open house antara kalangan kawan-kawan kami. So, the first weekend selepas hari raya, saya punya turn untuk membuat open house. So, saya ada jemputlah beberapa kawan-kawan. Tapi ada yang tak dapat hadir. Ada yang dah balik kampung, balik Singapura, balik Malaysia. So, tak dapat hadir. Ada yang sakit. Tapi, raya perlu diteruskan. Kan? So, kita tengoklah siapa yang akan datang. So, saya pun dah start prepare masak-masak. Saya akan masak rendang. Dan kali ni saya akan masak lontong. Lontong resepi favourite aunty saya yang di Singapura. So, saya tahu arwah nenek saya yang the best lontong yang dia pernah buat. So, dia memiliki resepi turun-temurun tu. So, saya akan buat hari ini. Malam ni saya akan buat. Atau saya rasa esok pagi kot saya buat lontong. Tapi sekarang ni saya dah buat rendang dulu. Saya dah buat rendang. Sekejap lagi saya akan buat ayam masak merah. Saya buat dodol semalam. Dodol jadi okey. Guna Thermomix. Dia ada dekat Kokidu. Korang tak je dodol. So, apa yang saya nak share, bagaimana nak buat nasi himpit. So, kalau korang tak dapat bawa nasi himpit daripada Malaysia yang instant punya tu, so kita buat sendiri yang jalan ringkas. Masa saya zaman study lagi, masa zaman student lagi, saya dah buat. So, saya rasa maybe saya nak share. Maybe ada yang tahu, maybe ada tak tahu. Maybe ada yang baru belajar dekat luar negara dan tak tahu macam mana nak buat nasi himpit. Ingatkan nak suruh mak bapak post tak dapat ke. So saya bagi satu idea. So dia sangat-sangat easy dan insyaAllah menjadi. So let's go, saya tunjukkan. Apa yang pentingnya, korang kalau pergi supermarket, usually negara-negara western ni, negara Mak Saleh ni, diorang tak makan nasi. Diorang tak makan nasi banyak kan. So diorang usually kalau jual pun yang macam jenis dalam kotak-kotak. But nowadays dah makin banyak lah nasi yang jual dalam paket. But dulu-dulu, zaman saya dulu sehingga sekarang masih ada lagi. So sekarang tak dapat berapa banyak. Dia jual dalam kotak. And then nasi dia tu kalau korang tengok kan, dia macam mana tau. Dia bukannya nasi yang beras. Bukan nasi usna bahasa Melayu kau. Okay, anyway, beras dia di dalam paket macam ni. So apa yang kita akan buat, kita akan, kan korang dapatkan space tu, kita kurangkan space tu. So
kita akan lipat 2 kali. Saya rasa macam better lipat 2 kali. Dan korang buat macam ni. Dan korang gunakan stapler. Dan korang stapler lah. Satu. Dan kemudian dia jadi macam ni. So nanti korang akan rebus ke masak kan, selama 1 jam. So 1 jam, korang tengoklah tahu 1 jam dah menjadilah kan. So first masak air tu dulu sehingga mendidih, dan kemudian korang masukkan dan korang buatlah dalam sejam. InsyaAllah akan menjadi. So jom saya tunjukkan sekarang macam mana. Saya dah masukkan dah beberapa. So let's go. Saya masak dekat luar. Sebab cuaca memang sangat nice. Korang tengoklah, ya Allah. Cantik korang sekarang tengah dah masuk musim spring kan. So Michael nak kena kemas lagi garden. So korang jangan terkejut, garden masih lagi belum cantik-cantik, tapi tengok baru nak tumbuh pucuk-pucuk. Macam ni lah dia spring. Ni Michael dah start tanam sikit-sikit dah. So nice right. So apa yang saya nak tunjukkan? Di sini kita masak di luar sebab dah tak ada space lagi dah. Beginilah dia. Mak kau mesti panas ni. So saya dah akan masak. Dia akan jadi macam tu lah dekat dalam tu. Begitulah dia. So kita akan tengok nanti kan dia akan jadi lebih padat. Dalam 1 jam insyaAllah sawah ni dah jadi padat sangat dah tu. Dan kemudian kita kena hempapkan, kena himpitkan. Dan nama pun nasi himpitkan korang. Begitulah. Ini cara yang paling ringkas lah kan, untuk student-student insyaAllah boleh buat lah korang ya. So kalau pada sesiapa yang baru pergi merantau, pergi belajar ke luar negara, rindu makan nasi impit, dan inilah salah satu caranya. So let's go korang, kita kena bersilat sekarang. Kemas rumah lagi semua tu besok, bagi betul-betul clean. Mungkin malam ni pun mungkin dah boleh start sikit kan. So Dubai chocolate cheesecake. Matahari kuat, tapi sebenarnya si sejuk. Hari ni sejuk dah pula juga. Selamat Hari Raya. Hai, mari masuk. Ada kat dalam. Ada yang pakai rata-rata, tak tahu susah semua orang. Asal korang ingat korang the first one? No. Oh my god, Noah! Nampak kuda! Wow! Dia memang teringin lama. Siapa? See my mother-in-law wearing kebaya with skirt. Nice. Good. What is that? Cake. Apple. Apple cake. Apple cake. Tengok belum orang datang dah habiskan chips. So mari kita tengok mereka sedang berusaha memotong nas. Okay, German style lagi dia macam tu je. Oh, plating. Oh. And now you In the middle. no. Dia orang bujang dia kena belajar macam mana potong nas. Yeah. Okay. Cantik lah baju kebaya ni yang Mas Lia tu kan? Yeah. I bought another baju when I was there. Just for Noah.
Halo, selamat Hari Raya Naomi. So, makan time. Noah, guck mal. Sag mal guten Appetit. Meat. Guten Appetit. So that's the dodol. Yay. Dodol camel mix. Makan. Makan. Tengok Cindy pun datang hari raya kita. Lama tak jumpa. Ni makan apa? Tengok ni siap bunga. Bunga betul ya? Oh. Laila berhenna. Okay. Und du musst still bleiben. Nicht bewegen. Eine Stunde. Eine Stunde. Nein, Quatsch. Doch? Weißt du, die Laila meinte, das geht schnell. Eine Stunde, das schon. Ja, eine Stunde will ich. Das ist ja schon trocken. Dann kann sie ja was machen, was sie will. What are you doing? Food coma? Oh, what concert is this? You are my fire, the one desire. Believe when I say. Where I stay, I wanna that way. Sejuk, sejuk, sejuk. Cepat, sejuk ni. So, money for me. No. Beginilah kami beraya di perantauan. Kawan-kawanlah yang dapat memeriahkan hari raya ini walaupun berjauhan dengan keluarga tercinta. Adat dan budaya kita harus diteruskan supaya ini tidak pupus kelak. Kalau tak ada sesi karaoke di rumah The Loopkers, memang tak sahlah raya kita. Diucapkan kepada satu dunia, Raya, 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 Selamat Hari Raya. Salam-salaman, bermaaf-maafan sesama insan. Hari Raya, adik abang, lekas siap, tolong bonda masak serba lengkap. Maklum melangkah, adik terperot, sedap kan? Maksud membawa, mak hiris bawa, mata bergenang, sakit kan? Patut mengoh perasaan kan? Adik sibuk nak berdandan, sibuk nak raya, ding dang ding, guli-guli wajah. Bye-bye. Ya. Passion. Cheers. Cheers. Selamat Hari Raya. Terima kasih buat semua yang hadir memeriahkan raya kami pada tahun ini. Rayakan sebulan, jom kita sambung raya lagi. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk mendapatkan video update seterusnya.